Dalam kesunyian malam, seorang nabi tua berdoa dengan penuh harapan. Itulah Nabi Zakaria, seorang hamba yang tidak pernah berhenti memohon. Walau usianya sudah lanjut dan harapan manusia seolah tiada lagi. Bahagian pertama, doa seorang nabi tua. Nabi Zakaria hidup di zaman Maryam, ibu kepada Nabi Isa. Beliau adalah penjaga Maryam di mihrab. Setiap kali Zakaria masuk, baginda melihat makanan yang tidak pernah dibawa oleh sesiapa. Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki ini?" Maryam menjawab, "Ia datang dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas." Melihat keajaiban itu, hati Nabi Zakaria tersentuh. Lalu baginda berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Padahal ketika itu Zakaria sudah tua dan istrinya mandul. Bahagian kedua, doa yang dikabulkan. Namun Allah Maha berkuasa. Malaikat Jibril datang membawa berita gembira. "Wahai Zakaria, kami memberi khabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak lelaki bernama Yahya." Zakaria terkejut. "Bagaimana aku akan mempunyai anak sedangkan aku sudah tua dan istriku mandul?" Lalu malaikat menjawab, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Dan dengan izin Allah, isterinya mengandung satu keajaiban yang mengingatkan kita bahawa tiada doa yang sia-sia di sisi Allah. Bahagian ketiga, kelahiran Nabi Yahya. Nabi Yahya lahir sebagai anak yang soleh, penyayang, dan amat taat kepada Allah. Sejak kecil, dia diajar untuk berzikir, membaca kitab Taurat, dan menyeru manusia kepada kebaikan. Allah memuji Yahya dalam Al-Quran. "Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh." Yahya menjadi nabi muda yang lembut hatinya, tidak sombong, dan penuh kasih kepada ibu bapanya. Bahagian keempat, pengajaran dari doa Nabi Zakaria. Dari kisah ini kita belajar bahawa doa bukan hanya tentang waktu, tetapi tentang keyakinan. Walau usia tua, walau keadaan mustahil, bila hati tetap percaya, Allah akan mengurniakan sesuatu di luar jangkaan kita. Kerana tiada yang mustahil bagi Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Mendengar. Penutup, jangan pernah berhenti berdoa, walau harapan terasa kecil. Kerana Allah tidak pernah menolak doa hamba yang ikhlas. Seperti Nabi Zakaria, teruslah memohon kerana janji Allah itu pasti.